Tuan-puan pernah rasa tak? Baru je dapat gaji, tapi lepas minggu, dompet dah kosong. Kalau pernah stay sampai habis video ni, saya nak kongsi punca sebenar kenapa duit ini cepat bocor. Bila kita mula kerja, semangat memang tinggi. Dapat gaji pertama, rasa nak hadiahkan diri. Beli baju baru, lepak dengan kawan, upgrade telefon. Tak salah pun. Tapi bila benda tu jadi rutin bulan, itulah punca duit bocor tanpa sedar. Tambah pula sekarang semuanya cashless. Sekali tap, duit melayang. Kita tak perasan sebab tak nampak duit tu keluar depan mata. Sebab itu penting kita asingkan siap-siap sebahagian duit untuk simpanan tetap. Dan cara paling berkesan untuk kawal nafsu berbelanja ialah tukar duit itu jadi aset yang susah dicairkan. Contohnya emas, 1 dinar di tangan saya. Bila duit tu dah jadi emas, kita tak mudah belanja sebab tahu nilai dia makin naik. Dan kalau betul-betul terdesak, boleh jual semula bila perlu. Tapi bukan untuk hal yang remeh, hanya bila penting. Bayangkan 2 ke 3 tahun dari sekarang, masa orang lain masih pening sebab duit asyik tak cukup, adik-adik pula dah ada simpanan emas sendiri. Tak perlu kaya untuk mula, cukup ada disiplin. Ingat, bukan gaji yang tentukan masa depan, tapi cara urus duit. Follow saya untuk ilmu emas dan kewangan seterusnya.